dalam gelap pun nampak kan. Ha? Chicken tenders atau RM10. Rumah apa yang paling meriah masa raya? Rumah terbuka. Betul. Follow Miso Chicken ke tak? Dah follow. Bila dah follow mesti ada manis-manis. RM10. Thank you. Yang paling korang suka masa raya? Duit raya. Duit raya. So disebabkan apa betul kita bagi duit raya RM10. Betul kan? Betul. Benda apa yang kecil tapi orang paling suka dapat masa raya? Sampur raya. Sambut raya, betul. Chicken tenders. Ada follow Miso Chicken hijau betul dia. Dah follow. Tengok Tunjuk tunjuk. kamera. Follow. Kita bagi RM10. Thank you. Jangan lupa follow. Miso Chicken. Yeah. Tenders atau RM10? Chicken tenders. Chicken tenders. Kuih apa yang selalu ada masa raya? Kuih raya. Kuih raya, betul. Padi hijau ni besar. Dah follow Guys. guys. Besar-besar kita bagi. RM10. So, jangan lupa follow. Miso Chicken. Apa orang waktu raya pakai baju cantik-cantik? Raya. Dia beraya. Kita nak bagi. Kita bagi RM10. Jangan lupa follow. Muiz Hot Chicken. Betul. Thank you. Chicken tenders RM10 free je kita bagi. Tenders atau RM10. Oh, okay. RM10. Namakan satu kuih raya yang selalu ada masa hari raya. Kuih loyang. Kuih loyang? Betul, ada juga. Raya awak semua. Follow Miso Chicken tak? Okay. Kita nak bagi abang chicken tenders. Okay. Jangan lupa follow. Alright, Muiz Hot Chicken. Betul. Yes. Atau RM10.